you. Happy birthday to you. Happy birthday to Oma. Happy birthday to you. Assalamualaikum. Terima kasih kepada peminat saya yang mendoakan saya. Love you all. Sekarang Maria Manado, tapi nama yang sebenarnya Lisbeth Mandagi. Itu nama saya yang sebenar. Akan tetapi kerana masuk filem susah katanya nak panggil saya Lisbeth. Takut orang Malaysia tak boleh nak sebut nama itu, jadi Maria Manado adalah seorang seniwati Melayu yang terkenal pada tahun 1950-an dan 1960-an. Beliau lahir pada 2 Februari tahun 1932 di Sulawesi Utara, Indonesia. Maria Manado memulakan karyanya sebagai model dan kemudian menjadi pelakon di Shaw Brothers Malay Film Production sebelum berpindah ke Keti Keris. Beliau terkenal dengan peranannya sebagai Pontianak dalam trilogi filem Pontianak, Dendam Pontianak dan Sumpah Pontianak. Selain itu, Maria Manado juga merupakan salah satu seniwati Melayu pertama yang berlakon dalam filem Bollywood, iaitu filem Singapura pada tahun 1960 yang juga dibintangi oleh Shammi Kapoor. Maria Manado juga merupakan penerbit filem wanita Melayu pertama dengan perusahaannya Maria Manado Productions yang memproduksi filem seperti Siti Zubaida dan Raja Bersiong. Beliau telah menerima beberapa penghargaan termasuk anugerah aktris terbaik di Festival Filem Malaya 1957 untuk lakonannya dalam filem Pontianak. 18 tahun pun bodoh, tak pandai, tak macam 18 tahun sekarang udah dewasa betul. Kita 18 tahun masih kecil lagi, masih okey masuklah. Masuk menanglah. Bila saya sudah dimahkotakan kebaya Queen, dapatlah tawaran untuk main filem. Jadi itulah startnya bagaimana saya masuk dalam filem. Dengarlah kawan, dengarlah dara, Suria. Yeah, go visit also. Huh? Yeah. Ini beli kat Singapura. Musisi. Sendiri jika manusia tiada jari. Sekarang sudah aman. Dayang Cik Awang Ramli atau lebih dikenali sebagai Dayang Sofia merupakan seorang pelakon, model dan penyanyi kelahiran Sarawak yang pernah mewarnai dunia seni tanah air. Mungkin generasi sekarang tidak begitu mengenalinya, namun bagi peminat filem arahan P. Ramlee, wajah dan bakat seniwati ini pasti tidak asing lagi, terutamanya selepas membintangi filem Bujang Lapuk. Seperti kebanyakan pelakon filem dahulu, beliau turut menemui jodoh dalam dunia seni apabila berkahwin dengan seniman agung Aziz Sata, dan hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata. Namun, rumah tangga yang dibina berakhir di pertengahan jalan. Lakonan terakhirnya ialah menerusi filem Satu Titik Garisan pada tahun 1973. Selepas itu, Dayang Sofia dikatakan meninggalkan dunia lakonan dan berhijrah ke Brunei. Kini, Dayang Sofia berusia 88 tahun dan masih kelihatan sihat dan ceria, membuktikan pesonanya kekal terselah meskipun ditelan usia. Mana boleh ceburi ni? Masa tu saya masih sekolah, lepas sekolah
art director ni Mustafa Yassin bawa saya jumpa P. Ramlee untuk partner Aziz Sata. Oh, seorang heroin lah dulu dalam cerita tu kan. Oh, jadi tanya Dayang apa mahu tak, dia bilang. Jadi Dayang kan minat dengan filem kan. Masa sekolah tu suka jugalah kan. Jadi bawa lah pergi Jalan Ampas jumpa P. Ramlee. Waktu Janusia, marilah sini sayang. Ada dengar? Bunyi apa itu, Kanda? Inilah bunyi tulang Kanda rebus, bukan Kanda pemalas. Seniwati K. Fatimah atau nama sebenarnya Ngatimah Kasdi memulakan karya seninya pada tahun 1960 menerusi sesi uji bakat bagi filem Isi Neraka. Bakatnya kemudiannya menyelah apabila beliau diterima di bawah studio Shaw Brothers, dan apa yang menarik, K. Fatimah juga merupakan antara pelakon yang namanya telah diubah oleh P. Ramlee. Antara watak K. Fatimah dalam filem beliau yang paling diingati adalah Norsia, isterinya Ali Baba dalam filem Ali Baba Bujang Lapuk, dan isteri kedua Abang Kos dalam filem Seniman Bujang Lapuk, serta filem Ibu Mertuku sebagai Salbiah, orang gaji Sabariah. Ada satu rahsia yang saya nak terangkan pada Cik Sabariah. Rahsia? Ya, saya pun rahsia juga nak terangkan pada Cik Kasim. Kini, terdapat video menunjukkan sambutan hari lahirnya yang ke-85 tahun pada tahun 2025, dan beliau kelihatan ceria dan bahagia di samping keluarga tercinta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Terima kasih banyak semua anak-anak kami yang merayakan kami pada hari birthday kami di Pukul Kami. Dah sampai separuh dah setengah dah ada. Janganlah Abang Nama balik ke Pahang. Tidakkah Abang Nama sekian melakoni tinggal? Datuk Rosnani Jamil merupakan seorang pelakon dan pengarah filem Melayu, dan nama seniwati ini cukup gah dalam dunia perfilman negara. Antara tahun 1952 hingga 1954, Rosnani dan P. Ramlee dianggap sebagai pasangan gandingan paling serasi dengan filem-filem terkenal mereka seperti Anakku Sazali yang mencatat kejayaan besar. P. Ramlee sendiri pernah memuji wajah Rosnani yang makan filem, sekaligus menjadikan beliau antara heroin paling diminati pada zamannya. Seniwati ini bersara daripada dunia lakonan selepas filem arahannya Mawar Putih yang ditayangkan pada tahun 2016. Dan pada tahun 2026, usia bintang legenda ini telah mencecah 90 tahun, namun ingatannya masih tajam, membolehkan beliau menceritakan secara terperinci pengalaman hidupnya dari era kegemilangan filem Melayu hingga ke hari ini. Saya lah yang uji bakat tu P. Ramlee. Dia tu jam assistant director. Dia dengan Jamil Sulong. Jadi Abang Jamil kasih dialog, Ramlee direct. Itu jam Cambridge kan. Termasuklah juga artis-artis wanita atau lelaki kan. Masa kita orang dulu susah, dapat gaji 150. Setiap filem lakonan mak dapat bonus 300. Setahun sekali kita akan dikasih bonus. Tadinya Jason King, sekarang Twist Jazz pula. Siapa kamu bertiga? Putri, batik bertiga ialah Laksmana Doremi. Dayang Sulu atau nama sebenarnya Siti Nadia binti Yusof, seorang pelakon warga negara Filipina. Biarpun sudah melewati usia emas, kejelitaan Dayang Sulu belum pudar. Wajahnya tetap berseri dan kudratnya masih ampuh. Untuk info, bukan calang-calang figura seni yang pernah mengarahnya. Dayang Sulu pernah bergandingan dengan 3 tokoh legenda filem Melayu, iaitu Eskandar Risman, Tan Sri P. Ramlee dan Tan Sri Jin Syamsuddin. Walaupun hanya membintangi 3 filem, pesona lakonan Dayang Sulu masih terpahat indah dalam memori peminat. Dan kini, pada usia 72 tahun, beliau kekal sihat dan bertenaga.
Memang seronok lah orang kata dapat berlakon dengan ialah bintang yang termasyhur orang katakan. Jadi daripada situ filem Maxima Doremi tu saya berlakon masa itu saya baru umur 17 tahun lah. Tapi walaupun saya umur 17 tahun orang tak tahu masa itu anak ada 2. Saya lagi, Bu. Ibu. Di mana Ibu? Siapa tu? Salma Ahmad atau nama sebenarnya Salma binti Lagio adalah salah seorang pelakon filem Melayu yang terkenal di era kegemilangan filem Melayu klasik. Berbekalkan wajah yang jelita, beliau berjaya menjadi Johan Ratu Cantik, UMNO di Johor Bahru tahun 1956 dan Johan Ratu Kebaya pada tahun yang sama. Dengan 2 gelaran itu, pihak studio Cathay Keris menyunting Salma Ahmad sebagai bintang filem di bawah syarikat berkenaan. Antara filem yang berjaya menaikkan namanya seperti Pontianak, Sate, Sumpah Pontianak dan banyak lagi. Salma Ahmad juga berhijrah ke Studio Merdeka, Kuala Lumpur pada tahun 1960 dengan membintangi filem Tun Tijah, seterusnya menjadikan dirinya heroin pertama di Kuala Lumpur. Kini, Salma Ahmad berusia 89 tahun dan menetap di rumahnya di Ampang bersama anak dan cucunya. Ucapkan terima kasih sebab apa saya memang sokong betul lah dengan semua ni, sebab saya sendiri pun tak tahu macam mana kan. Jadi bila dah ada macam ni semua, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Nasib baik ada gadis pujaan belayan kasih sayangku. Kadang-kadang aku tak mengerti. Rasanya Baiduri macam tak dapat didekati. Manalah ada maksud. Bukankah orang bercinta senang sekali kalau selalu bertemu? M. Wari atau nama sebenarnya Maswari Marwan merupakan seorang pelakon dan penyanyi kelahiran Singapura. Wajah kacak dan berbadan tegak pada zaman mudanya telah banyak menempatkan beliau dalam watak-watak raja atau pembesar negeri dalam filem-filem Melayu seperti Air Mata Duyung, Panglima Besi, Mata dan Hati serta Tidurlah Sayang. Selain dikenali sebagai pelakon berimej bangsawan, beliau juga memiliki latar seni yang luas dalam bidang nyanyian serta lakonan. Dan pada tahun 2026, usia bintang legenda ini kini mencecah 85 tahun. Dalam sejarah perfilman Melayu klasik, nama besar seperti P. Ramlee, Latifah Omar dan Maria Menado sering menjadi sebutan. Namun, di sebalik kilauan itu, wujud pelakon pembantu yang sama penting peranannya. Salah seorang daripadanya ialah Rahmah Ali. Sehubungan itu, beliau mula melangkah ke dunia seni pada usia 15 tahun menerusi filem Jula Juli Bintang 3 pada tahun 1959 sebagai Dayang Istana. Malah, sepanjang tahun 1960-an, beliau muncul dalam beberapa filem terkenal selain berkhidmat sebagai penyanyi chorus. Kini, seniwati Rahmah Ali berusia 82 tahun dan masih menetap di Singapura bersama suami dan keluarganya. Ialah yang macam Pati Ahsan selalu nyanyi, dengan cinta aku bina istana. Jangan Rasuli, jangan Rasuli, jangan Rasuli, jangan Rasuli. Nanti aku bilang mau. Habibah Harun atau nama betul beliau adalah
Saibah binti Muhammad Harun merupakan seorang pelakon kelahiran Singapura. Dan apa yang menarik, nama pentas Habibah diberikan oleh P. Ramlee ketika berlakon dalam filem pertamanya, Anakku Sazali sebagai Rokia kecil. Antara lakonannya yang paling menyelah, wataknya dalam filem Lela Manja, terbitan Shaw Brothers pada tahun 1960. Adikku manja, mata ada. Seterusnya, Habibah Harun berhijrah ke studio kategoris dan membintangi beberapa filem, antaranya ialah Tunang Pak Dukun, Laila Majnun serta Keris Emas yang juga merupakan filem terakhir lakonannya. Kini, pada usia 78 tahun, seniwati legenda ini masih sihat dan bertenaga serta dikenang sebagai antara pelakon wanita berbakat besar dalam zaman kegemilangan filem Melayu. Hari ni kita nak tengok cerita apa? Lela Manja. Di mana Kak Lela Manja ni? Ni ada. ni kat sini kat kubur ni. Sebenarnya, ada beberapa lagi artis hitam putih yang masih ada, seperti Mat Sentul, Sarimah, Galak dan banyak lagi. Kami sambung selebihnya di dalam video ini. Jom kita saksikan bersama bintang legenda yang masih ada dengan kita.